betul lah. Ni kaki dulu. Bukan kaki sekarang. Oh, dia pakai haster lah. Dia pakai haster. Masih kecil. Jangan Saya 3 tinggal gini je. Berikan color baju raya tahun 2020. 5 tahun lepas mati lah. PKP bu, PKP. PKP. Nak ingat. Nampak mulut tu. Jawab. 31 tahun kahwin kot. PKP kot. 5 tahun lepas. Kan kita pakai yang tahun lepas punya. Okey. Jap, jangan angkat. Dia jangan turun. Satu. Jawapan je. Satu saja. Okey. 1, 2, 3. Merah, merun. Sama konsep. Sama konsep. Merun. Ini merah. Merun mana merun? Ini kalau tengok gaya salah semua ni. Kasihlah betul satu. Lain. Kalau jawab Warna-warna begitu kan. Kita mana dah? Dia masalah kali, masalah rambut kosong warna, lagi. masalah rambut warna. Bangkit. Dah mau tidur belum? Bangkit. Tempat pertemuan pertama bersama pasangan. 31 tahun tak akan ingat. Sebelum ke sedapat. Tempat pertemuan pertama bersama pasangan. Sebelum kahwin. Pertama kali jumpa. Pertama kali jumpa di warung pojok. Tak. Bukan, dia pejabat Felda. Jap. Kat mana jumpa? Mana bagi dua. Pertama kali bertentang mata. Kat mana jumpa pasangan? Satu je. Dating lah, first dating. Kau lah tu. Bukan dating lah. Dating ke jumpa pertemuan. Yalah jumpa. Okey. Jumpa pasangan. Okey. Dah. Oi, ini tahu semua. Kita tahun lepas ni. Pandang 2, 3. Dewa punya besar. Dewa besar. Yang mana satu betul? Itu yang cikgu tu bah, yang first. Yang X tu. Ini tidak Iwan punya besar. Panjelis bagi nasi. Betul. Apa lah. Bagi tadi, ni first time lelaki betul lah. Apa jawapannya? Dia tak pasal. Oh, kita tak kenal dia. Boleh. Tak sama. Tak patutnya cakap lah kat keluar. Dating kat keluar. Teman tasik keluar. Itu yang kali yang ke berapa? Okey, tulis. CP-CP je kan. Hobi suami. Alah, semua tahu. Kita bagi dah jawapan percuma. Tapi aku rasa ni betul ni. Betul lah. Ini memang betul. Jangan kata suami isteri. Anak sekarang apa tahu hobi suami dia. Okey, betul. 2, 3. Satu, okey. Soalan nombor 5. Tanya sekarang. Pak Jalobi hidung. Berapa tahun Daud beli janggut? Oh, soalan mati. Memang tak ada jawab. Berapa tahun dah cik suami beli janggut? Daripada start akhir balik ni. Berapa tahun? Dah berapa tahun janggut dia? Tak lah, maksudnya start dari umur berapa lah? Start dari umur berapa? Tak payah start umur berapa? Berapa tahun dah ada janggut? Berapa tahun dah ada janggut? Kacang air ni. Rasa lagi. Nasib dia tak ada yang. Awak ada? Dia tulis saja. Jangan tanya. Yang punya badan pun tak ingat janggut dia start bila. Lagi yang tak ada janggut ni. Macam-macam. Masa kahwin tak ada janggut. Kalau kandung kita kena balik. Tulis je. Tulis. 1, 2, 3. Tunjuk. 2000. Tahun 2000, tahun 2000. Tahun 2000. Tunjuk jawapan dia unik. 25 tahun 2000 sama kan? Berhasil. 2 markah.
tiga hampir-hampir. Merah, merun tu kan tak Tak ada. Kumpulan merah juga. Ambil gambar. Ambil gambar. Sini Along je. Yeay. Ini soalan random, tak ada pilih-pilih. Biarkan dia gaduh. Tak apa, boleh je. Ambil. Kau dah betul-betul. Carilah cermin belakang. Cermin belakang pantun. Ini ada pakai tu nama jatuh aku ke? Jatuh. Random Terus aku tak boleh pilih langsung. Kudu. Bagilah dua dia. Bagi hadiah lebih sikit kalau betul semua. Okay, pilih dua lah. Okey. Tiga je soalan. Astagfirullahalazim. Apa salah aku? Mana soalan? Tak, itu yang awak bincang dulu bagi. Ni bagi dulu. Bagi dulu, ni dalam pemikiran ni. Pasal soalan ni biar gaduh. Okey. Oh, ini biasa ni. Biasa pun kalau salah. Okey, soalan pertama. Warna kegemaran suami. Dia ketawa, tengok dia ketawa. Maksudnya senang. Dia tengok pula dia cara tulis macam mana. Menipu dia. Warna kegemaran suami. Spesifik Kalau hijau, kalau tekos. Apa, 1, 2, 3. Nampaknya dia masih belum gaduh. Kita jadi lagi gaduh-gaduh. Sabar. Soalan yang kedua. Tempat pertemuan pertama bersama pasangan. Tengok awet yang mana satu yang dijumpa dulu. Kelas 5A. Jangan salah bagi jawapan. Ini memang tak tegur-tegur ni. Pertama kali sebelum apa-apa kan? Sebelum kahwin. Pertama kali. Maksudnya pertama kali. Pertama kali hati. Pertemuan pertama bersama pasangan. Pertemuan pertama. Dalam mimpi ke? Apa ke? Sabar. 1, 2, 3. Rahsianya. Mana lagi soalan? Dah. Tiga soalan lagi. Jap. Ini memang gaduh ni. Mesti gaduh. Pertama suami. Basikal pertama suami. Basikal pertama Kita mesti downkan 50% punya. Downkan 50%. Kalau tak bergetak ni. Tak kisah. Genap, tak genap. Tak kisah. Basikal pertama. Basikal pertama. Tengok eja harga rempak. Kelu dah ada beli kat kota kata. Second hand. Yap. Okey dah 1, 2, 3. Salam kedua. Berapa tahun Alung kerja kat KPTM? Soalan keempat. Kenaan bini pula. Kenaan bini pula. Pasal bini tak tanya. Isteri. Laki tak tahu lah. Okey. Sudah berapa lama Alung mengajar? Soha mengajar? Jangan buat malu. Kalau salah maknanya belum dia Alung tak ajar lah tu. Paling senang lah bang. Belum ni. Kenapa? Paling senang nak ingat. Kereta ni bersiap-siap, kereta. Paling senang.
Okey, kejap 1, 2, 3. Kira. 2004 21 tahun. 25 satu je. Macam mana dia minta gaduh? Sini. Ijan. Lagi satu Jalung. Je. Okey. Dah. Kau yang belikan stoken mak kan? Apa yang jadi pada stoken mak? Dengan itu soalan ke? Apa jadi kat stokin mak? Ni soalan ke bincang lah? Soalan. Soalan. Isna dah tahu. Yang tak tahu dia gaduh. Biar dia gaduh lah. Apa kita dah menang dah 3 kan? Apa ke? Kaki jadi kecil ke? Kaki kecil ke? Efek dia. Banyak sangat jawapan dah tahu. Okey, selesai. Dah. 1, 2, 3. Memang salah. Kalau betul menang. Kembang longgar. Sama kan? Salah, koyak keluar. Memang saja tak nak bagi menang tau. Dah 3. Dah. Paling tinggi lah setakat ni. Okey. Along. Ijan. Ijan. Ya, nanti dia. Ijan ngajuk. Ya, Pak istirahat. Nama dia dulu. Cepat. Cepat. Oh, ini pun dah tak serasi. 12. Okey, kita ada pasangan yang baru usia 12 tahun. Kita tengok sekali kita ada soalan. Belum pula. Syarul dah belum? Dah. Belum. Kau jangan nak kenakan aku. Lepas ni Mamat dulu. Dia nak buang kes. Soalan pertama. Warna kegemaran isteri. Sila. Cik suami, sila tulis. Itu pun tadi makanan. Okey. Okey. 1. Belum kipas macam tak guna lu. Nak sejukkan. 1, 2, 3. Hitam. Betul. 1 markah. Lagi soalan susah sikit. Segmen soalan susah. Semua soalan je kita bagi. Cik Ajul. Tapi aku bunyi pula. Tema warna baju raya tahun 2022. 2022. 3 tahun lepas. 3 tahun lepas pakai baju apa? Tengok warna yang ada tuan kat dalam tulis. Masa tu Adik umur berapa Adik? Biru. Lain. Soalan lain? Dia dah cakap biru, dia dengar. Okey. Makanan kegemaran isteri. Leha suka apa? Balik jangan tidur luar hari ni. Satu je soal jawapan. Adik. Nanti adik beritahu mama. Yang mandi kolam teruskan mandi kolam. Besar sikit. Besar sikit. Okey, 1, 2, 3. Salah. Betul ke suka sushi? Kau tu dah siapa dah bini nombor berapa? Jawab. Kerja kat Singapura? Betul juga. Soalan? Ada soalan nak tanya? Kita tanya bagi soalan lagi. Ini sama. Tanya Mak. Abang, jangan. Soalan itu soalan 4 kita bagi. Okey. Nama penuh ibu mertua. Nama penuh ibu mertua anda. Leha tulis Mak Baik tulis Mak Leha. Nama penuh beserta binti. Nombor IC engkau dengan IC aku dah standby. Okey, cantik tulis abangan. Boleh jadi cikgu. Dah goyang, Dek, goyang. Ada lagi mana? Satu mata lagi kan? Tak ada, okey duduk. 1, 2, 3. Betul?
Isteri yang mana? Tanya isteri yang mana? Kalau pada ada yang punya hadiah untuk isteri, apa dia? Tulis. Isteri tulis apa yang suami pernah bagi? Jangan tanya suami. Apa? 12 tahun kahwin, 12 tahun dulu bagi apa kat bini? Ataupun 5 tahun lepas ada bagi kat isteri? Rantai, gelang. Bagi anak. Bagi bini nombor 2. Mana? Tulis. Urus sikit. Hadiah koweng kan? Hadiah keizinan isteri untuk suami bekerja di Singapura. Tulis je. Dah lagi satu soalan. Stefan siapa nak tanya? Ya, mak mentua dia tanya. Okey, dah siap? Okey, 1, 2, 3. Seorang bunga, seorang cincin. Ini nombor berapa? Bagi dia cincin tu. Ada. Tapi dia ada bunga. Yang paling bahagia cincin ke bunga? Bunga. Sebab bunga pertama dia bagi. Kali pertama yang berharga cincin. Bunga. Ini kata bunga. Kau dah salah. Dia nombor apa bagi? Mak betul. Okey, mak betul. Soalan last. Nombor 1 soalan last. Bila ke kali lahir atau timah? Tarik lahir atau timah sampai ringan bersenam tahun. Yang penting bulan 11 tapi tarik tak 12. Apa kali tu? Itu rasa tanya tidak. Tarik dan tahun. Bulan kita dah bagi. Bulan 11. Tulis dulu 11 kat tengah. Kau carilah tarik dan tahun. Mau tahu. Saya kasih elu. Okey, bulan 11. Tarik tahun letak. Tengok tak sejuk Tok sekarang umur dia 65. Tengok tak sejuk Tolak je lah. 65. Diamlah. Aku bagi yang salah. Yang kau nak bagi. Cepat. Ingat tak? Tema warna baju raya 2020. Banyak sebab ini sejuk. 5 tahun lepas. Jangan bincang. Pak je lah. Mentam. Terus soalan dia tulis je jawapannya, kita tengok yang mana betul. Dia pun. Tulis Kau tulis je. Ni soalan kedua. Ni soalan kedua terus je tulis. Soalan kedua. Soalan kedua terus je tulis. Tu tadi apa? Warna Warna baju. So, okey. ni kena tulis atas lah. Tulis atas, tak apa. Okey. Soalan kedua, hobi history. Suka berkempen. Suka reka masa di luar bersama rakan. Riding. Banyak sangat hobi. Soalan nombor 3. Okey, lepas nombor 3 baru kita display jawapan. Tarikh ulang tahun perkahwinan. Tarikh nikah. Oi, susah weh. Tarikh nikah. Tiap tahun ke? Siap tahun. Tarikh bulan tahun. Dah. Tengok nombor. Kita tengok dulu nombor 3 betul ke tak salah. Okey. 1, 2, 3. Hijau, merah salah. Shopping. Shopaholic. Ayolah betul. 5 bulan 8. Ini nikahlah siapa? Memang tidak jual lah dia. Salah tarik. 1 je betul. Kita ada soalan. 2 soalan ekstra. Bukan ni merah, hijau. Tahu apa sangat? Okey, dah 1 je betul 2 soalan. Ada
Berapakah nombor Apa ni tadi ni? Jom tengok. IC isteri? Nombor IC misteri. Ni tu IC sendiri. Sudah IC kau, aku tulis nombor IC kau. Standby satu soalan last. Kita awak tak ada hilang. Saya tunjuk. 8908-015322. Betul. Okey. Soalan last. Bagi soalan tu tak dijawab. Jangan kalahkan aku. Bagi nombor telefon masing-masing. Telefon Lijan, nombor telefon Acu. Itu banyak ah. Aduh, salah satu. Yang ingat. Alah, kalau kau lupa kau telefon mak kan? Alah, tapi ini memang tak ingat lah. Nombor personal yang bini dia, yang paling lama dia punya. Selalu recall. Yang selalu cakap sayang-sayang. Yang bangang-bangang lain. Dia tak ada ulang tukar nombor. Cepat. Ini boleh buat apa? Udah banyak ah. Banyak. Mama ada? Mama. Krimen ni bawa masuk. Agreement. Okey, game habis.